Baru-baru ini tular video media sosial memaparkan dua individu yang didakwa meminta wang perlindungan daripada sebuah pusat urut di ibu negara. Okey, video ini kecoh sikit, menjadi isu panas sikit sebab ia berdekatan dengan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Wang Semaju, YB kita Zahir Hassan. Masalahnya yang PAW ni adalah dua orang daripada Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Wang Semaju. Mereka berdua meminta wang perlindungan ataupun dituduh meminta wang perlindungan daripada premis perniagaan sebuah rumah urut. Okey, jadi takdirkan dua orang tersebut telah diarahkan untuk meletakkan jawatan dan keputusan ini dipersetujui atau keluar daripada mesyuarat Biro Politik Keadilan Wilayah Persekutuan menurut pengerusi Majlis Pimpinan Negeri atau Majlis Pimpinan Keadilan Wilayah Persekutuan Datuk Azman Abidin. Ini supaya memudahkan proses siasatan polis tanpa gangguan. Saya rasa kita dekat kerusi biru ni, kita berada di satu platform parti, kita tidak boleh lari daripada membincangkan hal ini. Betul. Sebab nak dijadikan cerita memang ahli parti kita. Yes, tak ada kan. Jadi Datuk Azman berkata Biro Politik Keadilan Wilayah Persekutuan mengingatkan semua ahli dan wakil parti bahawa kedudukan sebagai wakil penduduk adalah amanah rakyat dan perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dan parti tidak akan tolak ansur dan tidak akan melindungi mana-mana ahli atau wakil yang terlibat dalam amalan pemerasan wang, pelindungan ataupun salah guna kuasa. Keadilan mesti bermula dari dalam parti sendiri. Kita tahu parti keadilan ni ialah parti yang nak memperjuangkan atau melawan penindasan rakyat, bukan parti yang dipenuhi orang yang menindas rakyat. Jadi sebarang penyelewengan akan ditangani dengan tegas dan tanpa kompromi. Parti Keadilan Rakyat akan terus memperjuangkan tadbir urus yang bersih, telus dan berkeadilan di wilayah persekutuan. Dalam pada itu, Biro Politik menyarankan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur supaya terus memantau aktiviti pusat urut di kawasan Wang Semaju dengan lebih teliti bagi memastikan tiada pelanggaran peraturan undang-undang atau syarat lesen premis berlaku. Sebagai ahli MPP, saya nak menggesa kepada pimpinan parti dan juga kepada diri saya juga untuk kita buat siasatan dan kita ambil satu tindakan yang tegas. Yes. Kalau perlu lucutkan ahli mereka, lucutkan ahli. Kalau perlu gantung pada mesyuarat MPP bulan depan, saya akan utarakan isu ini. Kalau MPN wilayah nak utarakan dulu, saya akan sokong. Apabila kita mendapat mandat untuk menjadi kerajaan, apabila kes-kes macam ini didedahkan atau tertangkap atau terdedah, kita nampak dan kita boleh ambil kesempatan untuk membersihkan parti. Membersihkan wakil-wakil penduduk kita atau ahli majlis kita yang ada ni daripada melakukan perkara-perkara sebeginilah. Kita kena mengambil langkah proaktif kerana kita bukan parti yang menindas rakyat lah. Betul. Kita bukan parti ketindasan rakyat, kita parti keadilan rakyat.